saya Airul Adam Roman bin Airul Fadli. Saya berumur 10 tahun. Saya tinggal di Selangor. Masa saya 5 tahun saya minat. Masa awak 5 tahun lah. Maksudnya daripada umur 5 tahun tu, awak tengok siapa? Siapa yang buat kawan macam, oh, nak jugalah main skateboard ni? Ayah dan abang saya. Ayah dengan abang awak lah. Saya jatuh cinta sebab dia best, laju, aman, tenang dan rasa macam freedom. Awak main skateboard ni banyak tak jumpa macam kawan-kawan baru juga? Pernah. Tapi bukan saya tegur diorang lah. Diorang yang tegur saya. Oh, diorang tegur awak sebab awak hebat kan? Tak tahu. Siapa yang mula-mula macam ajar awak atau galakkan awak lagi? Macam bagi support lebih lagi untuk awak main skateboard ni, siapa? Mestilah ayah saya. Ayah saya galakkan saya main skateboard sebab dia banyak support jugalah. Mak saya pun support banyak. Tapi mak saya dia takut juga kalau saya jatuh darah ke apa. Tapi dia support juga. Trik skateboard saya paling suka ada 2. Satu shavit, satu fly dekat air. Rasa seronok sangat. Sebab saya punya best trick, melon, ninja, banyak jugalah. Tengah belajar sekarang ya. Benihana. Sebab apa awak rasa trik tu susah? Sebab kalau saya guna tangan kanan. Lepas tu saya tak banyak letak kaki dekat bawah. Tapi trik Benihana ni, dia kena guna tangan kiri. Lepas tu kena kaki kiri kita kena ke bawah. Tak boleh macam stay je dekat board tu. Kalau tak, bukan Benihana lah. So maksudnya dia macam banyak pergerakan yang Airul kena fikirkan jugalah. Macam tangan kanan, kaki kiri, gerak juga semualah kan. Kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang saya okey bangun sendiri. Tapi kadang-kadang saya minta pertolongan. Dia tu membuatkan awak lagi lebih berani ke ataupun macam awak lagi takut nak main skateboard? Kalau benda betul lagi berani lah. Tapi kalau saya lagi takut. Lagi takut lah. So tapi itu tidak menghalang awak untuk still keep on main skateboard lah, betul tak? Betul. Saya ada 3 idola. Siapa? Satu uncle saya nama dia Uncle Ashik. Lagi satu Syed Kodim. Last kali ialah Tom Shah. Sebab apa awak minat dengan mereka? Sebab diorang hebat. Lepas tu diorang berani. Lepas tu diorang tak takut. Diorang main buat je. Lepas tu diorang style. Impian saya untuk menjadi skateboard yang bukanlah terkenal tapi boleh jadi Pro lah. pro. Lepas tu banyak orang support. Lepas tu last kali insya-Allah lah boleh jadi orang terkenal. Awak nak tak jadi macam wakil Malaysia dalam sukan skateboard ni? Saya memang nak lah. Sebab wakil Malaysia ni susah juga nak dapat. Ada competition tu nama The Groms. Best jugalah. Lepas tu ada satu competition, bukan competition, show lah. Buat dekat Sinar Harian. Ada competition yang saya dapat nombor 1, ada competition yang saya dapat nombor 3. Saya rasa paling bangga untuk jadikan satu trik baru. Lepas tu mak ayah saya support lagi banyak dari support yang biasa. Ada bola sepak.
Tapi sekarang saya lagi suka surfing dari bola sepak. Sebab masa cuti sekolah, saya pergi Cerating dengan kawan-kawan saya semua. Lepas tu, kawan saya ajar surfing. Saya pun nak try jugalah surfing. Lepas tu, kawan saya ajar. Saya pun minat. Bagi saya, sekolah lah paling penting. Sekolah lagi penting dari skateboard. Ayah saya selalu cakap, sekolah dulu, baru skateboard semua tu. Tapi kalau saya memang lagi suka skateboard lah dari sekolah. Akademik, mak saya ajar. Tapi kalau luar, outdoor semua skateboard, ayah saya ajar. Jangan takut, sentiasa jadi berani. Tapi kalau yang betul-betul susah, jangan buat lah. Betul-betul sangat-sangat susah. Lepas tu, siapa yang takut tu, jatuh tu, jatuh itu adalah salah satu progres juga. So kalau dah jatuh tu, mungkin korang akan ingat, okay, kita jatuh macam ni. So kita kena jatuh cara lain. Yang tadi tu sakit. So jatuh cara lain. Macam rolling ke, tahan ke. Tapi tahan jangan straight. Kena tahan macam ni. So kalau yang takut-takut tu, beranikan diri. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Itu bintang kecil. Bye. Guys, sebelum main, kena pakai safety gears dulu. Baru selamat. Ini adalah helmet. Ini adalah untuk lutut. Okay guys, dah siap. Sekarang ni, let's roll.